Aduh. Aina rasakan dalam video tadi semua Pak Aina tengah ni. Aduh. Pak Aina apa? Macam sampai nak ikut ke mana? Macam mana? Semalam oh dia dah buat, dia dah praktis dulu. Mami terpaksa je. Dia 3 kali simple kan? Yang last kali simple tu dia macam ada rentak sikit tau. Simple lah tu. Alah, join perhimpunan kat. Join perhimpunan kat. Aina dah makan famous. Satu je baru. I mau nak buka. Pagi-pagi makan cookies lepas tu bagi ke orang. Mana ada orang pagi-pagi makan cookies? Tak ada macam gula untuk Manis sangat. Tapi macam best. Tapi Ain lepas ni kan dah tak cuti weekend. So macam mana kita nak pergi? Lepas tu puasa. Suka tak? Suka dia punya premium coklat je tau. Raya nanti boleh order. Memang kita buka order. Make sure korang tengok IG. Okay. Lepas kita tengah finalizekan katalog apa semua. Betul, dah habis kan? Saya ambil. Yeay. Selfie satu. Oh, I tengah record. Tunjuk Record cookies. je. Sini lah nanti. Sebab I buka cookies raya ni setahun sekali je. Aina ada satu hari tu kan, Aina dalam hutan. Dia bawa tripod dia sampai dia macam tu tak orang influencer yang masuk kampung nak buat konten. Dia Bawa spektor. Aina dia bawa prop besar. Tak bawa sekarang. Lepas tu kan dia masuk kan. Hai guys, macam tu dah. Dia bawa tripod jalan-jalan. Ya Allah, aku terkejut. Ain pagi pun Aina kata dah nangis. Oh, time tu ke? Lepas tu kamera depan dia cantik, lawa gila nak mampus. Sumpah. Lambang apa? Ni cili betul. Tak boleh pilih. Semua ada cili Aina. Yang ni tak ada. Oh. Yang Aina rekod bukan. Tak, I memang nak order tadi. Tapi sebab aku cakap tak payah kan, terus tekan record. Okey, I. Bau dia pedas tak? Bau macam tom yum biasa. Ini kan macam creamy tom yum. Oh, dia tiba tak balik. Ini bawa mana ni? Itu tu ada fragrance. Tu. Okay, aku nampak ada perkataan. Ada. Dia campur sekali kot, dia collab. Bau dia ke sini. Okey. Tu tengok tu. Ramainya orang. Orang tak pergi betul-betul buka. Orang pergi. Nampak tak? Malaysia nowadays. Perfume ni hype ni je. Saya dua lorong ni. Tapi nampak orang kan. Dah bau. Wangi tak? Kelapan. Ini macam gaya-gaya Boy. jaga dia lelaki si manis sikit awak ni lah. Macam ni ke bau kucing? Kena buah lagi. Sekejap. Kalau boleh Beli 3, 1 Kalau yang besar, beli 1. kiranya ni 35. Betul. Kita lipat 35 sebab kalau 3 100.
Kalau coklat ni, dia saffron dengan apple. Tak. Dah lah handphone. Gigi nak bagi nama semua orang. Tak? Ya, tapi kan kalau ada yang kita keluar ramai-ramai tu, kan dia dah cerita, dia kan explain kan macam mana kerja dia. Lepas tu Aileen, benda-benda tu dia cakap lagi kan. Lu tak banyak kawan tu. Ada masing-masing teruk. Betul? Yang ni ingatan teruk. Yang ni penyakit pasal negara pemahaman teruk. Ayah, dia orang macam ni. Hari tu kan kita orang macam ni, kita orang cari. Kita orang cari dekat, mula tak ada tanda tu kan. Kita tengok, oh ya, dia tahu. Aileen cerita. 6 orang. Kerja. Ya, apa jadi? Oh, tak tahu. Kenapa? Kita orang dapat, kita orang sampai tu. Aina siap dulu cai dah. Untuk Aina. Okey dah. Yang first time minum saji. Yang teringat minum saji dengan suara macam ni. Macam macam ni rasa minum saji. Okay, bye. Bukan pro, tak ada. Kalau tak jadi video tu, at least put main character je. Tapi kita pakai step macam tu. Kita jadi tak nampak. Kita tak nampak tak apa, kita dah main character. Kan? Lepas tu nampak sudah Mana boleh pun nak post Apa ramai-ramai. nak filter lah? Okey, jom yang satu. Ada juga dulu. damage. Tapi dia tak react. Semata nak tengok iklan fitness, nak tengok iklan pump, Zumba. Zumba tadi. Tengok ni sebab apa ke recommend? Tak apa kan masuk sekolah kan. Sudah tak fokus macam ni. Jadi selamba. Bye-bye. Bye pun. Hati-hati tau. Dah sampai nanti bagi tahu tau.